Amalan pembuka gaib. Apa kalimah itu? Kalimah dia adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja dah semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebanyak 300 kali. Sekaligus tuan tak kena baca. Tak ada pecah-pecahkan. Tak ada subuh sikit, zuhur sikit. Amalan itu tuan boleh baca bila masa. Masa bebas, tapi sekali duduk anda baca, sekali duduk aja. Tak boleh pecah subuh sikit, zuhur sikit, asar sikit, maghrib sikit, isyak kita boleh. Anda duduk, anda baca sekaligus habis. Tak kira kalau anda baca siang pun boleh, nak baca malam pun boleh. Hari ni baca siang, besok baca malam, lusa baca petang, tulaklah baca pagi. Tak apa, tak kisah. Kalau malam ni anda baca malam, besok anda baca pagi, subuh besok anda baca pagi, boleh tidak, tak ada masalah. Cuma sekali baca ialah 300 kali. Saya tak berani berjanji. Ada yang amalnya dalam masa seminggu berlaku, ada yang masa 2-3 hari berlaku, ada yang masa 2-3 bulan berlaku, ada yang masa 2-3 tahun berlaku. Wallah alam. Tapi sekurangnya tuan-tuan mengamalkan, dan ada yang telah mendapat kejayaan dalam amalan tersebut. InsyaAllah kalau anda amal, insyaAllah anda amal, insyaAllah anda akan dapat manfaat. Paling tidak tuan semua, kita akan dapat pahala di atas apa yang kita amal.